Meriah ya korang. Lelaki dayus lah, hiburan B40 lah. Aduh. Alip pergi konsert, pergi gig bukan sebab buat jahat. Alip pergi sebab Alip dah penat. Alip dah penat dengan kerja. Penat dengan tekanan yang tak ada siapa pun nak dengar. Dan untuk 1 jam, bila lagu favourite Alip dimainkan, Alip rasa hidup balik. Dan Alip nampak semua orang muda dekat sana rasa benda yang sama. Diorang bukan datang untuk buat onar. Diorang datang sebab diorang pun dah penat. Penat study, takut dengan masa depan yang tak menentu. Penat dengan kerja gaji kecil. Penat jadi anak yang kena jaga expectation keluarga. Untuk 1 malam sahaja, diorang akan lepaskan semua itu di satu tempat sahaja. Nyanyi kuat-kuat, mosh dan pogo. Jerit lirik yang sama yang mereka rasa ditulis untuk mereka. Itu sahaja yang memahami mereka. Kalau bukan konsert, nak anak muda lepaskan tekanan macam mana? Lepak dengan buat benda yang tak betul? Benda-benda yang bahaya. Sebab kami pilih konsert, kami pilih muzik, kami pilih untuk rasa sesuatu yang positif dalam hidup yang kadang-kadang terasa sangat berat. Lagu Hujan buat Alip rasa hidup balik. Masa Alip rasa paling kosong. Bukan sebab lirik tu mengajar benda jahat. Sebab lirik tu literally cakap, weh, kau tak sorang weh, kita orang ada. Dan bila 17,000 orang muda nyanyi lagu yang sama dalam satu tempat, itu bukan kerosakan. Itu namanya connection. Itulah benda yang orang muda perlukan sekarang. Malaysia ni kan luas. Korang pilih tempat korang, kita orang pilih tempat kita orang. Korang buatlah apa yang korang nak, kita orang buat apa yang kami nak. Kita orang tak kacau korang dan korang tak payahlah kacau kami. Bukankah itu kepelbagaian? Kamu tak perlu faham pun, suka, terikut atau teruja dengan muzik punk, muzik rock, muzik indie yang korang rasa benda ni semua menyampah untuk korang. It's okay, it's cool. Korang duduk je kat sana. Kami duduk dekat sini, semua orang happy. Yang rosak pun pada akhirnya kita orang juga, bukan korang.